Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Insyirah binti Nisruddin, nombor metrik MS231025296. Okey, hari ini saya akan membentangkan bagi pengajaran Nahu, Bahasa Melayu dan tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah kaedah induktif dalam pengajaran morfologi kepada murid tingkatan 2 mengikut tahap penguasaan. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan 6 bahagian. Antaranya adalah tentang pengenalan, penerangan kaedah induktif, kesesuaian tahap murid iaitu tahap rendah, sederhana dan tahap tinggi. Seterusnya contoh aktiviti pengajaran imbuhan, kekuatan dan kelemahan kaedah induktif, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengajaran tata bahasa ini sangat penting. Kenapa? Sebab ia menjadi asas kepada pembinaan ayat yang betul dan gramatik. Tanpa penguasaan tata bahasa ni, murid akan menghadapi kesusahan untuk berkomunikasi dengan jelas. Selain itu, aspek morfologi ni seperti imbuhan memainkan peranan penting dalam pembinaan makna ayat. Imbuhan seperti me dan ber membantu menunjukkan jenis perbuatan dan keadaan dalam ayat. Tapi keberkesanan pengajaran ni juga bergantung kepada pemilihan kaedah yang sesuai dengan tahap murid. Oleh itu, tujuan tugasan ini adalah untuk menganalisis penggunaan kaedah induktif serta menilai kesesuaiannya mengikut tahap penguasaan murid. Kaedah induktif merupakan satu pendekatan pengajaran yang bermula daripada contoh khusus sebelum murid membuat rumusan umum. Jadi dalam kaedah ini, murid tidak diberi definisi secara terus, tapi mereka akan memerhati contoh, mengenal pasti pola, dan seterusnya membina konsep sendiri. Ciri utama kaedah ini akan bermula dengan contoh ayat, lepas itu diikuti dengan proses pemerhatian, analisis, dan akhirnya murid akan membuat generalisasi. Jadi dari segi peranan terbagi kepada dua. Yang pertama guru. Guru ini bertindak sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran. Manakala yang kedua adalah murid. Murid ini berperanan aktif dalam menerokam, berbincang, dan membuat rumusan. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada pengikut tahap murid. Okey, bagi tahap murid rendah, mereka ni sangat memerlukan bimbingan yang tinggi. Kenapa? Sebab penguasaan asas masih lemah. Jadi oleh itu, dalam penggunaan kaedah induktif ni, guru perlu menyediakan contoh ayat yang mudah, jelas dan berulang. Salah satu aktiviti yang sesuai adalah seperti mengenal pasti imbuhan dalam ayat, memadankan kata dasar dengan imbuhan, dan aktiviti berstruktur langkah demi langkah. Kesimpulannya, kaedah induktif ni sesuai digunakan tapi perlu disertai dengan bimbingan yang rapi daripada guru lah. Masuk kepada murid tahap sederhana. Jadi bagi murid tahap sederhana ni, mereka sudah mempunyai asas pengetahuan dan mampu membuat rumusan dengan sedikit bimbingan. Guru boleh mengurangkan bantuan secara berperingkat dan memberi ruang kepada murid yang sederhana ni untuk berbincang dalam kumpulan. Apa aktiviti yang sesuai dengan murid sederhana ni adalah mengenal pasti imbuhan dalam petikan, membincangkan fungsi imbuhan yang sangat sesuai. Dalam konteks ni, kaedah induktif sangat berkesan untuk membina kefahaman kendari murid. Tahap murid yang terakhir adalah bagi murid tahap tinggi. Jadi murid tahap tinggi ni, mereka mampu menganalisis dan membuat generalisasi sendiri. Guru boleh menyediakan aktiviti yang mencabar, contohnya macam analisis teks, membina ayat kompleks, dan pembentangan hasil dapatan. Jadi kaedah induktif ni memang sangat sesuai untuk murid tahap tinggi ni. Kenapa? Sebab dapat mengembangkan kemahiran aras tinggi ataupun soalan kebat. Kita akan masuk kepada contoh pengajaran. Jadi contoh pengajaran yang digunakan ialah tajuk imbuhan awalan me dan ber.
Jadi objektif pembelajaran ni supaya murid dapat mengenal pasti imbuhan, memahami fungsi, dan membina ayat yang gramatis. Langkah aktiviti ini bermula dengan murid yang memerhati contoh ayat seperti yang saya sudah ungkapkan tadi. Kemudian dorang akan mengenal pasti imbuhan, rumusan berfungsi, seterusnya membina ayat sendiri dan membuat perbentangan. Hasilnya, daripada kesemuanya ini, murid dapat menggunakan imbuhan dengan betul dalam ayat. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kekuatan dan kelemahan. Jadi antara kekuatan kaedah induktif ni ialah murid menjadi lebih aktif, pembelajaran lebih bermakna dan dapat memupuk kemahiran berfikir aras tinggi. Manakala terdapat juga kelemahan kaedah induktif ni. Contohnya macam mengambil masa yang lebih panjang, murid lemah mudah keliru dan guru perlu menyediakan bahan yang sesuai. Oleh itu, guru perlu bijak mengurus masa dan menyediakan bimbingan mengikut tahap murid yang seperti kita sudah terangkan tadi. Jadi kesimpulannya di sini, saya sebagai bakal guru bahasa Melayu, saya menyadari bahawa pemilihan kaedah pengajaran ni perlu mengikut tahap murid dan guru juga perlu memahami perbezaan keupayaan murid bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran lah. Jadi selain itu, nilai kesabaran, empati dan kreativiti sangat penting juga dalam memastikan semua murid ni dapat memahami pembelajaran dengan baik. Sebagai kesimpulan, kaedah induktif ni merupakan pendekatan yang sesuai untuk pengajaran imbuhan dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, pelaksanaan ni perlu juga disesuaikan mengikut tahap murid lah bagi memastikan keberkesanan pembelajaran ni sangat berkesan dengan mereka. Jadi dengan pemilihan kaedah yang tepat, pengajaran tata bahasa ni dapat menjadi lebih bermakna, menarik dan berkesan kepada semua murid yang akan datang. Jadi itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.